Izinkan saya menjadi orang yang paling keras menegur Datuk Seri. Kalau Datuk Seri tak buat, maksudnya ada jurang antara yang Datuk Seri cakap dengan yang Datuk Seri buat. Saya akan jadi orang yang pertama menyanggah kalau itu tak berlaku. Dalam dunia politik yang penuh gelora, nama Datuk Seri Saifuddin Nasution terus menyerlah sebagai simbol keberanian dan kesetiaan. Dalam ucapan beliau tadi, beliau tampil berani menegur Presiden Parti Keadilan sendiri. Satu tindakan yang berani dan ia menunjukkan komitmen beliau terhadap prinsip keadilan dan integriti dalam parti. Dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, beliau menyeru agar segala hubungan yang retak dibaiki segera. Keikhlasan beliau jelas terpancar dalam setiap ungkapan, menunjukkan bahawa perjuangan beliau bukan sekadar jawatan, tetapi demi kelangsungan idealisme parti. Itulah Saifuddin Nasution, pemimpin yang bukan sahaja berani bersuara, tetapi juga tidak gentar dan mempunyai semangat perjuangan yang tinggi untuk menyatukan kembali saf perjuangan demi kemenangan bersama.